Pernah tak korang rasa dah kerja keras untuk cari duit, untuk tambah income, tapi duit tetap tak cukup? Kalau ya, dengar video ni sampai habis. Ni bukan sebab salah duit, tapi sebab kita yang tak cukup ilmu kewangan. You kena faham ya. Yang pengurusan kewangan ni bukan benda yang boleh buat sekejap-sekejap. Okeylah, aku nak urus hari ni, tengok video Faiz, aku urus. Hari ni je aku urus. Hari lain aku tak nak. Tak boleh. Tak boleh. You kena sentiasa konsisten. Contohlah, gaji you RM3,000. You buat saving 10% daripada gaji, which means you save RM300 lah. You kena anggap yang savings tu adalah benda yang you perlu commit tiap bulan. You tak boleh ambil any portion of this savings untuk cover terbelanja lebih. Kalau you buat macam tu, maksudnya you yang gagal untuk jaga ataupun untuk ada kewangan yang stabil. Sikap macam ni, kalau you tak ubah dari sekarang, sampai bila lah korang akan ada masalah kewangan. So, dalam nak capai kewangan yang stabil, you boleh follow pelbagai inisiatif sepanjang bulan literasi kewangan 2025 ni untuk tambah you guys punya financial knowledge. So, something menarik berlaku ya baru-baru ni. The Financial Education Network ataupun FEN telah pun melancarkan strategi literasi kebangsaan 2026 sampailah 2030 yang terbaru. I rasa bangga ya, sebab Malaysia mampu untuk come out with the strategi yang komprehensif untuk bantu rakyat Malaysia faham kewangan. So, sebenarnya untuk realisasikan strategi macam ni, memang perlukan usaha daripada semua pihak yang memainkan peranan penting secara menyeluruh. Termasuklah institusi kewangan, agensi kerajaan, NGOs dan juga social enterprises, which is maybe me. Semuanya telah pun berganting bahu untuk buat benda ni. So, rebutlah peluang melalui pelbagai program, inisiatif dan juga panduan yang disediakan untuk meningkatkan pengetahuan kewangan serta kepentingan bina daya tahan kewangan seluruh rakyat Malaysia yang juga terdiri daripada I, you, all of us. So, daripada savings, managing your debt, risk and digital finances, sampailah ke tips untuk mulakan your first investments. Terutama sekali sekarang ni ya, kita semua dah pakai digital dan juga cashless payments. So, we have to be smart lah with the way that we manage our money online. Sebab kalau tak ada knowledge, memang senang nak kena scam ataupun overspend. Hutang kita pun bertambah-tambah. So, korang jangan bimbang ya. Sharing-sharing yang korang akan dapat lepas ni, korang akan nampak lepas ni adalah usaha-usaha daripada Fed members yang tersohor. Sebut nama korang dah tahulah. Contohnya macam BNM, SC, PIDM, AKPK dan juga financial institutions yang lain. So now it is up to you. Ilmu dan tools memang dah ada. Tinggal nak apply je semua ni dalam hidup you saja. So, sempena bulan literasi kewangan ni, I nak you ingat benda ni ya. Bijak sekarang, masa depan terjamin.